Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aksi penting malam ini menyaksikan Johor Darul Ta'zim bakal berdepan wakil Jepun, Vissel Kobe dalam saingan AFC Champions League Elite di Stadium Sultan Ibrahim. Perlawanan ini cukup kritikal buat JDT yang kini memburu kemenangan bagi memastikan mereka kekal bersaing dalam kelompok 8 terbaik. Bermain di laman sendiri memberi kelebihan besar buat Harimau Selatan, terutamanya dengan sokongan padu penyokong yang sentiasa menjadi pemain ke-12 pasukan. Namun begitu, Vissel Kobe tetap hadir sebagai lawan berbahaya. Walaupun dikabarkan tidak membawa beberapa tonggak utama, kualiti pemain simpanan mereka masih mampu memberi ancaman, khususnya dari segi disiplin taktikal dan kepantasan serangan balas. JDT dijangka akan menguasai permainan dengan tekanan awal dan penguasaan bola, tetapi mereka perlu berhati-hati agar tidak dihukum melalui kesilapan mudah di bahagian pertahanan. Malam ini bukan sekadar tiga mata, ini peluang JDT membuktikan mereka benar-benar layak bersaing di pentas elit Asia. Segalanya kini bergantung kepada aksi di atas padang. Mampukah Johor Darul Ta'zim memanfaatkan kelebihan laman sendiri dan meraih kemenangan penting, atau Vissel Kobe akan mencuri mata di Iskandar Puteri? Kita nantikan bersama detik penentuan malam ini. Teruskan bersama kami untuk laporan penuh selepas perlawanan.